Bila qalbi kita ditutup dengan asar, dengan mukhalafat, dengan khayalat, maksiat, mungkar, dia gelap. Dia gelap tu yang dia nak push jalan tu lambat. Buat ibadat tapi lambat. Berbanding kalau terang, dibuka muka syafah. Tu je beza dia. Ya, terbuka memandang terang jelas dengan memandang samar. Mana sedap? Tentulah ada terang. Itulah ahli muka syafah nak buka. Dia terbuka makrifat dengan Tuhan. Ketiga itu lazat dia lain macam. Tak ada nikmat paling besar dalam dunia melainkan terbuka ia dengan Tuhan. Ya, dia jangan termerang kata ni. Tak ada yang bohong ni. Carilah jutawan kaya mana pun semua ada problem. Oh, ada pening ah. Kok kaya pun pening lagi. Sebab dia tak masuk jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan. Dalam syurga dia tak ada tension, dia tak ada boring, tak ada pening, sehat, nikmat sebenar tu syurga. Maka syurga tu ada dua, akhirat satu maklum, yang di dunia inilah dia ma'rifatul khassah. Ya, yang disebut dalam surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, disediakan bagi orang yang gerun akan makam kebesaran Tuhannya dua syurga, akhirat satu, di dunia satu, dengan bahawa dia berlazat dalam makrifat yang khassah. Maka orang macam ni dia bukan buat maksiat, jeling maksiat pun tak nak. Sebab tu bila selesai dia makrifat betul, selesai masalah. Dia masalah yang kita nak jaga ni jenis tak kenal Tuhan, nanti yang bayar. Dia tak kenal Tuhan, dia kenal duit je ni. Kepala otak ni duit, pangkat, jawatan. Dah dapat jawatan pula, gadaikan agama. Jadi barua di AP pula. Hantu betul. Dia dengar gadang tengok Tuhan ni. Jadi barua betul. Allah. Cina nak makan babi, kau pula pergi repair dengan sultan. Gila. Ini semua ni penyakit sini dia punya tuan. Sebab apa? Qalbi tidak dibuka. Kalau qalbi dibuka, dia tahu siapa dia, siapa Tuhan, dan dia dah kenal makrifat. Oh, dia tak akan pusing kepada nafsu. Dia akan tunduk setunduk-tunduk dengan kelazatan dengan Tuhannya. Maka dia akan bersedap dengan Tuhan, bukan bersedap dengan makhluk Tuhan. Dengan dunia, dengan makhluk. Tak, dia ambil dunia pun ada tak ada sudah. Itu ahlillah mencari. Ya.